Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Alih. Alright gang, setelah kita berehat panjang international break, kita beri laluan kepada skuad Harimau Malaya dan kita berhari raya. Sekarang Liga Malaysia kita kembali semula untuk saingan Liga Super Malaysia minggu yang ke-24. Antara game tumpuan pada minggu ni, pertembungan di antara pasukan Selangor bertemu dengan pasukan Terengganu. So, game ni memang aku tak dapat nak tengok sebab aku turun game dekat Paroi semalam. Negeri Sembilan lawan dengan pasukan Penang. Kalah gang. Kalah lagi. So, untuk video pada kali ni aku nak buat reaction pertemuan di antara pasukan Selangor bertemu dengan pasukan Terengganu. Tak silap aku, yang mana datang ke Stadium MBPJ berpakaian baju hari raya dapat masuk percuma. Inilah kesempatan dia nak masuk percuma game. Bukan selalu-selalu dapat jarang-jarang berlaku ni. Pakai baju hari raya je boleh dapat masuk stadium secara percuma. So memang meriah lah kan. Berwarna-warni dekat dalam stadium. So gang, keputusan penuh perlawanan Selangor menang dengan Terengganu dengan jaringan 1-0. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita layan sama-sama. Let's go. Ini dia pertembungan di antara pasukan Selangor bertemu dengan pasukan Terengganu. Liga Super Malaysia 2024-2025. Selangor yang berada di kedudukan yang kedua dalam liga. Dah confirm memang hak mutlak pasukan Selangor. Tak ada siapa boleh naik dekat tempat nombor 2 lagi dah. Terengganu nombor 4 kalau tak silap aku. Aku ingat lupa lah. Nombor 4 rasa aku. Menolak terus berlaku dia antara dua pemain kebangsaan. Pantas Roni sini untuk Ronnie Fernandez hantaran ke bahagian tengah. Agak bahaya. Baik. Siapa tu? Azazmi Kalau Alif Izzuan dapat membacanya dan juga bergerak lebih pantas. Ali Izzuan bahagian tengah mungkin dia boleh menyambut hingga melakukan sentuhan. Ya, quick thinking daripada Faisal Halim pemain. Yang cepat. Faisal Halim pemain. Ni Faisal Halim kan? Cheng sekali lagi dengan satu lagi cross. Tapi timing yang cukup baik daripada Ubaidullah. Cuma buat Faisal. Yang dilakukan oleh Faisal Halim. Kena tiang lah. Lakukan tindakan selaku kapten nampaknya. Membuat cross yang hampir-hampir mengelirukan dan juga memerangkap Rahadi Azli. Ya, pergerakan dimulakan oleh Faisal Halim membuat hantaran kepada Quintin Cheng. Ingin membuat crossing tiang. Pemain Terengganu membuat blok di situ dan bola itu pergi ke Faisal Halim kembali dan yang quick thinking juga membuat percubaan di kawasan. Selangor datang lagi geng. Selangor menyerang lagi ni. Banyak daripada Quintin Cheng Quintin Cheng sekali lagi cross. Permulaan dia. Lemak Ali Izzuan. Lambat sikit je. Badannya. Cantik dah antara lintang tu. Bukan sentuhan sebentar tadi. Quintin Cheng dengan satu lagi cross di sini. Ya, sekali lagi ruang yang banyak hadapan. Peluang berpunca daripada sebelah kanan tu geng. Quintin Cheng. Safawi. Terkena tiang. Tiang juga. Rebatannya tidaklah tepat. Tiang juga. Ataupun powerful. Tadi Faisal Halim rembat kena tiang ni. Safawi pula. Tadi Faisal kapten, ni Safawi pun kapten juga. Masing-masing kapten tembak tiang geng. Ya, kombinasi antara slow je bola dia. Akiab membuat hantaran kepada Safawi di kawasan dalam kotak dan membuat tampanan dada yang cukup baik. Tianglah. Kita dapat lihat struggle untuk separuh masa kedua. Lawan Faisal Halim. Faisal Halim. Alvin Fortes. Terus sayang. Rahadi Azli dalam kedudukan dia tidak offside. Ya, peluang dan juga gerakan yang baik daripada Selangor. Tadi separuh masa pertama nampak peluang banyak kepada pasukan Selangor geng. Timing yang cukup baik dan ada peluang. Yang tengok game ni siapa yang pegang ball position Siapa yang pegang game? Selangor ke Terengganu? Terengganu datang geng. Cantik. Cantik ni. 1 by 1 dah. Aduh. Sayanglah. Kenapa manual out tak nak rembat terus Mungkin dah kena tutup tadi. Sekejap. Ni cantik ni hantaran daripada Nurilo. Patut dia dah rembat terus ni. Antara manual out dan juga kalau Mullah dah tutup dah tutup dia punya space Macam ni kan. First touch dia dah jauh terpaksa bawa cutback. Sekali ada Safwan sudut yang sedang digunakan dari Ubaidullah. Kali ni Terengganu datang Nurilo. Tinggi pula.
Tinggi juga. Tinggi pula, Mat. untuk Tashinov. Ya, sudah mula ada gerakan-gerakan yang baik di kawasan bertahan pasukan Selangor. Dan Ubadullah nampak di mana kedudukan man on odd membuat hantaran terus kepada beliau. Dan ya, membuat turning. Dan di situ ada Nurilo dan ada pas kepada beliau dan cuba membuat percubaan satu touch, first touch. Bola ini dibawa masuk dalam kawasan penalti dari Alvin Fortes. Orozco sia-siakan oleh pasukan Selangor sendiri. Apabila mereka sudah pada menguasai bola. Ramai yang turun dekat MBPJ. Baik, counter attack ini dimulakan oleh Banyak ada kosong-kosong juga tu. Tetapi Mood raya lagi kan. Masih lagi belum betul-betul on point tu. Dekat Paroi semalam 300 je, Mat. Sampai stadium sendu gila dekat luar. Wey! Ui, nasib baik. Nasib baik. Siapa tu? Kuzaimi Faisal. Oh, cantik. Alvin Fortes. Masuk kan. Akhirnya minit ke-86 kan baru masuk. Cantik lorongan lolos. Antaran jauh daripada Faisal Halim tu kan. Mantap. Assist pun dia juga kan. Mantap. Gerakan ini perlu ditunggu sekejap. Satu-satunya gol dalam perlawanan ni. Nampak tak? Oh, ada juga yang pakai jersey. Tapi lebih ramai yang pakai baju hari raya kan. Mantap. Alvin Fortes yang berjaya meloloskan diri. Oh, tak offside Tak offside. Apabila peluang diperolehnya dia dapat itu gol. Lost marking geng. Perangkap offside nampaknya tak menjadi. Siapa yang pergi menutup ruang yang dimiliki oleh Alvin Fortes sebentar tadi. Lakukan rempatan yang rendah. Gol kemenangan untuk pasukan Selangor ni geng. Cantik. Offside ataupun tidak, itulah persoalannya. Pemain-pemain pertahanan pasukan Terengganu perlu Saya dah checking VAR lah. Masing-masing ya gol. Kerana mereka apabila membuat push up tidak No melihat offside, pemain di kiri kanan dan itu yang memastikan Fortes membuat larian dan tidak ada pemain Terengganu yang membuat kita dapat lihat tadi sebaris pemain Terengganu. Betul. Gorilla langsung 5 minit masa tambahan. Banyak Masa yang tak cukup untuk Terengganu menyamakan kedudukan geng. Sasar dah. Itu dah. Kemenangan buat pasukan Selangor geng. Selangor kembali ke landasan kemenangan. Alright, tamat perlawanan. Selangor menang geng dengan jaringan 1-0. Kalau tengok daripada highlight tadi, peluang percubaan banyak daripada pasukan Selangor kalau nak dibandingkan pasukan Terengganu. Dan kalau korang tengok Faisal Halim sejak kebelakangan ni seringkali dapat first 11 dan nampak confident level dia dah semakin baik dah kan. Peluang tadi kena tiang pula dan dia punya assist tadi mantap dapat melepaskan Alvin Fortes dan menjadikan gol kemenangan untuk pasukan Selangor geng. So, untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini saja. Selamat Hari Raya, mood raya lagi kan. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.